Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana berkat limpah kurnia-Nya, maka saya berkesempatan melafazkan titah bersempena mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-15 pada hari Jumaat yang mulia ini. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan salam daripada Sri Paduka Yanda dan bonda saya kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada orang tua saya yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan serta seluruh jentera pentadbiran kerajaan saya yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan dedikasi sehingga berjaya membawa negeri saya ke tahap yang cemerlang dan berdaya saing. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, syukur Alhamdulillah pencapaian kutipan hasil negeri bagi tahun 2025 terus mencatatkan jumlah kutipan melebihi 1 bilion ringgit, sekaligus mengekalkan kejayaan yang cemerlang buat tahun keempat berturut-turut sejak tahun 2022. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar sebanyak 5.7% dengan nilai ekonomi mencecah 68 bilion ringgit, sekaligus meletakkan Pahang dalam kalangan 4 negeri terbaik pada tahun 2024. Lebih membanggakan, dalam tempoh 2019 hingga 2024, ekonomi negeri telah meningkat sebanyak 23% yang mencerminkan keupayaan negeri ini untuk bangkit dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran global. Dalam pada itu, saya juga berasa bangga apabila kerajaan saya telah berjaya menarik pelaburan komited sebanyak 18.04 bilion ringgit tahun lalu. Begitu juga dengan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan negeri yang turut menyumbang sebanyak 3.16 bilion ringgit kepada ekonomi negeri. Saya mahu State GLC ini terus diperkasakan agar menjadi pemacu utama ekonomi negeri ini. Usaha menarik pelaburan berkualiti tinggi perlu dipertingkatkan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, khususnya golongan muda. Langkah ini penting bagi memastikan anak muda memilih untuk membina kerjaya di negeri sendiri, sekaligus membantu mengimbangi struktur demografi negeri. Dalam hal ini, proses pelaburan perlu dipermudah dengan mengurangkan kerenah birokrasi, mempercepat kelulusan serta memastikan ketersediaan tanah dan infrastruktur yang mencukupi. Kita tak boleh mengikut saluran biasa. Syarikat yang berdaya saing, tulen dan betul-betul nak melabur, kita mudahkan bagi mereka fast lane dan fast track. Kalau boleh proses biasa, kelulusan tanah mungkin 18 ke 24 bulan, tapi untuk mereka cuba selesaikan dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Masa sangat kritikal bagi pelabur. Kita tidak mahu pelabur yang berkualiti ini lari ke negeri lain. Saya faham proses tanah ini ada prosedur.
Tapi Pahang ini negeri berdaulat, kita buat cara kita. Janganlah tunggu 3-4 bulan baru nak buat mesyuarat, nak luluskan tanah tersebut. Nak siapkan ulasan teknikal juga pun sudah berbulan-bulan. Justru saya mahu kerajaan saya ubahkan cara lama ini. Kalau kita nak jadi Pahang first dalam soal menarik pelaburan, maka kaedah kita juga kena diubah. Saya titah agar kerajaan saya, khususnya Yang Berhormat Exco Pelaburan, tengok perkara ini. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, susulan konflik geopolitik yang berterusan di rantau Asia Barat telah memberikan kesan kepada ekonomi global. Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempias yang memberikan tekanan kepada kos sara hidup, peningkatan pembelanjaan subsidi kerajaan serta cabaran kepada kestabilan ekonomi negara. Untuk menghadapi cabaran ini, saya mahu negeri saya tidak sekadar menjadi pemerhati tetapi bertindak sebagai negeri yang bersedia dan berdaya tahan. Tekanan inflasi yang dirasai oleh rakyat di negeri Pahang menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh, berkesan dan responsif. Saya menzahirkan ucapan tahniah kepada kerajaan saya kerana telah mengambil langkah proaktif meringankan beban rakyat. Penyediaan peruntukan bakul makanan sebanyak RM15,000 seminggu untuk semua 42 Dewan Negeri, pelaksanaan bekerja dari rumah untuk kaki tangan pentadbiran kerajaan serta pemberian pelbagai inisiatif berbentuk voucher sedikit sebanyak pasti dapat membantu. Saya mahu kerajaan saya menggandakan lagi usaha ini. Ingat, kesejahteraan rakyat harus terus terpelihara. Barulah kemakmuran negeri dapat dikekalkan. Sehubungan itu, saya menyuruh agar kerajaan saya menumpukan perkara berikut. Pertama, memperkukuh daya tahan ekonomi negeri melalui pelbagai sektor agar tidak bergantung pada satu sumber dominan semata-mata. Kedua, memperhebat usaha menarik pelaburan berpotensi tinggi khususnya dalam sektor teknologi dan tenaga baru. Ketiga, memperkukuh rantaian bekalan dan ekosistem industri tempatan bagi mengurangkan kebergantungan pada faktor luar yang tidak menentu. Keempat, laksanakan dasar-dasar yang responsif terhadap kenaikan kos sara hidup. Dan kelima, manfaatkan peluang daripada perubahan global termasuk peningkatan permintaan terhadap sumber tenaga dan komoditi dengan pengurusan yang lestari dan berintegriti. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, di bawah rolling plan pertama dalam rancangan Malaysia ke-13, negeri saya telah menerima kelulusan 133 projek baharu dan 434 projek sambungan dengan nilai peruntukan keseluruhan sebanyak RM3.386 bilion. Saya mahu setiap projek yang diluluskan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, berteras kecekapan, ketulusan serta pemantauan yang rapi. Saya tidak mahu melihat berlakunya ketirisan, kelewatan mahupun pembaziran. Setiap sen peruntukan mesti dimanfaatkan sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri yang berterusan. Kepada Yang Berhormat Exco, pengarah SDO, pengarah jabatan teknikal seperti JKR, JPS, PBT dan semua DO, jangan tunggu dan lihat. Jika prestasi kontraktor sudah masuk yellow zone, bertindak awal.
Jangan dah jadi projek yang sakit, baru huru-hara nak selamatkan. Jika perlu tamat, maka tamatkan dari awal. Jangan nak bagi muka lagi mana-mana kontraktor yang buat ONA ini senarai hitamkan. Di sini saya mahu Kerajaan Persekutuan cakna akan titah saya. Saya ingin menzahirkan prihatin saya tentang keadilan Undang-Undang Persekutuan yang tidak berpihak pada hak-hak negeri saya. Pahang merupakan antara 4 negeri yang terawal membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Hasil negeri-negeri bersekutu ketika itu disatukan dan disalurkan kembali mengikut kesesuaian keempat-empat buah negeri. Dan negeri-negeri bersekutu inilah juga yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia. Saya berharap Kerajaan Pusat turut memberikan keutamaan kepada negeri Pahang kerana pengorbanan besar negeri Pahang untuk mengekalkan keluasan hutan yang luas, alam flora dan fauna serta gunung ganang yang menjadi tunjang kestabilan ekosistem kawasan tadahan hujan dan biodiversiti di Semenanjung Malaysia. Pengorbanan negeri Pahang ini tidak boleh sama sekali diukur dengan nilai sumbangan cukai kepada persekutuan, tetapi cukup signifikan dari segi keseimbangan alam sekitar khususnya di Semenanjung Malaysia. Kerajaan Pusat seharusnya tidak menafikan pengorbanan negeri Pahang ini dan lebih mengutamakan negeri Pahang yang merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. Saya begitu kecewa apabila Kerajaan Pusat tidak meluluskan usaha negeri Pahang untuk menambahkan hasil negeri seperti ekspor pasir sungai, memandangkan negeri Pahang memiliki sungai yang terpanjang di Semenanjung Malaysia yang sudah tentu banyak mendapat pasir yang perlu dikeluarkan agar kelancaran pengaliran air sungai berlaku, seterusnya mengelakkan banjir. Sebelum ini kita menambahkan hasil negeri berpuluh-puluh juta dengan ekspor pasir ke negara lain. Tetapi malangnya Kerajaan Pusat tidak lagi membenarkannya sekarang ini, sedangkan hasil tanah dan pasir ini merupakan hak negeri. Dalam pada itu, saya juga mahu Kerajaan Pusat memberikan kuasa dan ruang yang lebih kepada kerajaan negeri apabila melaksanakan satu-satu projek. Utamakan syarikat-syarikat atau kontraktor yang berasal dari negeri Pahang. Saya mahu peluang seperti ini diberikan kepada anak-anak negeri Pahang untuk melaksanakan projek-projek. Memang benar pelantikan kontraktor G7 boleh dibuat ke mana-mana dari seluruh Malaysia. Tetapi saya mahu keutamaan itu diberikan kepada syarikat dari negeri Pahang yang sememangnya diakui bekalanya dan kompeten. Sekali lagi, saya tegaskan bahawa Kerajaan Pusat semestinya teliti semula perkara ini hak negeri Pahang sepatutnya dikembalikan semula kepada negeri Pahang. Janganlah satu hari nanti negeri Pahang mengambil tindakan terhadap Kerajaan Persekutuan. Saya mahu Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri untuk kaji dan dengan teliti apa tindakan yang boleh kita ambil ke atas Kerajaan Persekutuan untuk perkara ini. Saya juga ingin tekankan bahawa negeri Pahang merupakan negeri yang berdaulat yang tidak perlu campur tangan daripada negeri lain atau pihak individu lain dalam apa jua urusan perundangan. Sebarang salah yang berlaku di negeri Pahang perlu diadili di mahkamah secara adil dan saksama. Tidak perlu campur tangan daripada mana-mana pihak untuk menegakkan perkara yang tidak betul. Ahli-ahli yang berhormat sekalian,
Negeri Pahang sekali lagi membuktikan kekuatan sebagai antara destinasi pelancongan utama negara dengan merekodkan kadar purata tempoh penginapan tertinggi di Malaysia 3 tahun berturut-turut. Dengan khazanah yang kaya dan alam semula jadi, Indah Permai yang ada, saya mahu Pahang meneruskan rekod kehadiran pelancong yang cemerlang. Usaha merancangkan sektor pelancongan sempena Visit Malaysia Year 2026 memerlukan perancangan strategik yang lebih teliti dan berpandangan jauh. Sasaran pelancong dari luar negara serta hasil negeri perlu dikaji semula dengan mengambil kira faktor luaran yang boleh memberikan kesan kepada industri pelancongan. Prasarana dan kemudahan destinasi pelancongan juga perlu ditambah baik bagi menarik pelancongan antarabangsa. Jangan sekadar bergantung harap pada Genting Highlands dan Cameron Highlands sahaja. Kita ada pelbagai destinasi menarik. Saya mahu Yang Berhormat Esko Pelancongan Tourism Pahang dan semua yang berkaitan mesti proaktif. Tengok Cerating, tengok Tioman, Pulau Tioman. Apa perlu dibuat? Kalau dulu Cerating antara tempat tumpuan dunia, kenapa sekarang macam dilupakan? Justru buat kerja lipat gandakan usaha. Usaha sekarang ada tapi masih belum mencukupi. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam arus perubahan dunia yang semakin pesat, khususnya dalam era digital ini, saya sendiri sering turun ke lapangan meninjau operasi di jabatan-jabatan kerajaan bagi melihat sendiri tahap penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Saya mendapati bahawa usaha pemodenan infrastruktur, teknologi maklumat dan komunikasi perlu dihebatkan dan diberi keutamaan. Pembangunan aplikasi digital yang inovatif termasuk penggunaan teknologi terkini seperti AI perlu diperluas dan dipergiatkan. Kita tak boleh ketinggalan. Selari dengan slogan Pahang First, kita mesti menjadi leader dan atau ketua dalam bidang AI ini. Giatkan lagi usaha untuk modernkan sistem pentadbiran kerajaan. Kalau dahulu nak beli carian rasmi tanah kena pergi ke pejabat tanah, namun sekarang dah boleh beli melalui aplikasi Pahang Go sahaja. Tapi jangan terhenti setakat itu. Paling mudah nak semak permohonan tanah pun tak perlulah. Rakyat nak ulang-alik sentiasa ke pejabat tanah. Digitalkan proses-proses ini. Cukup dengan tekan satu butang, kita dah tahu dekat mana permohonan kita sekarang. Cuba lihat apa yang boleh ditambah baik, kurangkan penggunaan kertas, minit mesyuarat dan ulasan-ulasan teknikal ini semua dah boleh buat melalui sistem sahaja. Hadirin dan hadirat sekalian, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya zahirkan kepada kerajaan saya di bawah pimpinan orang tua saya yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Jabatan Agama Islam Pahang, Yayasan Pahang serta semua pihak yang terus berusaha memperkasakan sektor pendidikan termasuk melalui pelbagai inisiatif yang memberikan sokongan menyeluruh kepada anak-anak Pahang. Alhamdulillah. Saya begitu bangga apabila negeri saya berjaya mencatatkan keputusan cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia 2025 baru-baru ini. Pahang muncul sebagai negeri kedua terbaik di peringkat nasional dengan grade
Purata Negeri 4.08. Mahat Tahfiz Turas Negeri Pahang menduduki tempat pertama peringkat nasional. Manakala Mahat Tahfiz Negeri Pahang terus kekal cemerlang pada kedudukan keempat terbaik negara. Tahniah, setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan, kekalkan momentum ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya juga amat berbangga apabila Pahang telah mengungguli tempat pertama dalam Indeks Perpaduan Nasional tahun 2025. Hal ini bermakna perpaduan rakyat saya berada pada kedudukan yang sangat kukuh, hubungan rentas kaum yang harmoni dan keyakinan yang tinggi terhadap institusi kerajaan. Negeri Pahang harus terus menjadi contoh sebagai negeri yang bertoleransi dan harmoni antara kaum. Sudah tiba masa semua lapisan pimpinan dan rakyat Pahang bersatu padu di bawah naungan Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang tanpa mengira warna kulit dan fahaman politik agar memperkukuh negeri Pahang sebagai sebuah negeri berdaulat yang maju. Hadirin dan hadirat sekalian, saya memandang serius insiden memijak kitab suci Al-Quran di UMPSA. Saya tegaskan bahawa tiada kompromi dalam sebarang cubaan untuk mengganggu gugat keharmonian di negeri saya, khususnya melalui permainan isu-isu 3R. Begitu juga menjelang pilihan raya umum, akan datang semua pihak di sasaran agar tidak memainkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan, sebaliknya mengamalkan kematangan dalam berpolitik. Pihak pembangkang perlu berperanan sebagai semak dan imbang secara konstruktif, manakala pihak kerajaan pula hendaklah memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara tanpa ada yang tercicir. Sebarang tindakan yang sengaja menimbulkan kebencian antara kaum dan agama adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Saya mahu isu-isu 3R ini dihentikan. Semua pihak tanpa mengira latar belakang hendaklah bertanggungjawab dalam setiap tindakan serta menjunjung tinggi nilai hormat, toleransi dan undang-undang. Hadirin dan hadirat sekalian, di samping itu, saya mahu menasihatkan agar sebarang isu berkaitan pembinaan rumah ibadat sama ada di atas tanah kerajaan maupun tanah persendirian hendaklah mematuhi sepenuhnya lunas undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan. Keharmonian rakyat harus terpelihara dan tidak menjadi punca kepada sebarang persingkatan antara kaum dan agama. Janganlah bertindak ikut emosi dan tidak ada sesiapa yang boleh mendahului undang-undang dalam menangangi perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negeri dan negara kita. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya mahu setiap wakil rakyat yang diberi mandat melaksanakan tanggungjawab dan amanah dengan penuh dedikasi dan berintegriti. Bukannya tunjuk muka menjelang pilihan raya sahaja. Rajinkan diri, turun naik ke jabatan kerajaan, ambil tahu dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan segala masalah rakyat dan diselesaikan dengan cepat, cekap dan berkesan. Jangan sehingga masalah longkang sekolah, anjing liar, benteng pecah, tebang pokok juga sampai kepada saya. Selesaikan dengan segera. Kalau perlu,
turun naik jabatan dan agensi, buatlah kerana Yang Berhormat semua adalah wakil yang dipilih oleh rakyat. Bekerja bersungguh-sungguh. Jangan tunggu tahun terakhir pilihan rakyat baru nak tunjuk muka, baru nak buat itu dan ini. Yang Berhormat Speaker Dewan Negeri serta ahli-ahli yang berhormat sekalian, mengakhiri titah, saya mahu kita semua terus memperkukuh perpaduan, berkhidmat dengan penuh ikhlas demi memakmurkan negeri, menjamin kesejahteraan rakyat serta membina masa depan yang lebih cemerlang. Sama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua terus diberikan petunjuk, kekuatan serta keberkatan dalam memikul amanah demi negeri Pahang Darul Makmur yang kita cintai. Semoga Pahang Darul Makmur akan terus maju dan rakyatnya sentiasa makmur, insya-Allah. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pembukaan persidangan mesyuarat pertama Penggal ke-5 Dewan Negeri Pahang ke-15 pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.